Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita bersiaran secara langsung di TikTok Media ICF. Buat pertama kalinya kita bawakan satu perkongsian istimewa buat bakal tetamu Allah, dan perkongsian ini tentang bagaimana kita jemaah haji ini menghadapi perubahan dunia pada hari ini. Bagaimana membuat persediaan untuk menghadapi cabaran-cabaran dunia pada hari ini. Dan pada pagi ini kita ditemani oleh Tuan Haji Razali untuk berkongsi kepada kita. Dan Tuan Haji Razali ialah Ketua Pegawai Eksekutif Adam Charitable Foundation, dan beliau berpengalaman luas di dalam membimbing para jemaah haji kita dan juga umrah, khususnya di Malaysia. Selamat datang Aki. Selamat datang. Baik Aki, Alhamdulillah. baik Aki, kita difahamkanlah di Malaysia ini kita ada kira-kira 30,000 jemaah haji kita yang akan menunaikan pada musim inilah. Jadi 30,000 setiap tahun. 30,000 setiap tahun Aki. Ya. Kita difahamkan begitulah. Jadi Aki, menurut pandangan Aki lah, kat Aki membimbing pengalaman Aki ini, bagaimana pandangan Aki dengan pengurusan haji di Malaysia lah ketika ini? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Jadi bagus, terima kasih atas undangan untuk sesi ini. Topik tu Aki nak bagi komen sikit berkenaan dengan topik ya. Istimewa untuk bakal tetamu Allah. Jadi bila istimewa untuk bakal tetamu Allah ini bukan hanya untuk bakal jemaah haji. Ya. Yang nak pergi umrah pun, ya, yang nak berkunjung, berziarah ke Mekah, ke Madinah untuk mengerjakan ibadah umrah, ibadah haji, juga sebagai tetamu Allah secara khusus. Dan Aki juga merasakan bahawa kita semuanya nanti akan kembali kepada Allah juga. Ya. Jadi sesi ini bukanlah spesifik terhad kepada bakal jemaah haji saja, tetapi juga mereka yang akan mengerjakan umrah atau yang sudah berniat ya, untuk mengerjakan haji dan umrah, ada baiknya untuk sama-sama faham persediaan mereka terutamanya dalam situasi sekarang ini. Itu pertama. Ya. Aki nak bagi komen dan balik kepada soalan dipanggil Abang Wan ya. Ya, Abang Wan tadi. Alhamdulillah kita di Malaysia ni kita ada tabung haji, kawan. Yang kalau tak silap itu di idea ya, daripada almarhum Profesor Diraja Ungku Aziz untuk membantu memudahkan warga kita dalam menjalankan ibadah haji. Dan dengan tertubuhnya tabung haji itu satu badan yang dapat menguruskan dengan baik urus tadbir ya, dalam hal ehwal pengurusan jemaah haji daripada Malaysia. Sebab itulah boleh dikatakan setiap tahun pengurusan haji Malaysia ini mendapat anugerah pengurusan haji terbaik di dunia. Jadi itu kita dah ada satu model sistem yang cukup baik lah ya. Dari segi pengurusan urus tadbir itu sudah bagus. Dan persediaan dari segi bakal-bakal jemaah, penginapan dan sebagainya, pada akhir kita tak nak komen dah. Itu sudah cukup baik lah ya. Termasuk juga dari segi persediaan, pengalaman ya, kerana dipahamkan pihak tabung haji sendiri mengaturkan lebih kurang 16 siri ya, khusus untuk setiap bakal jemaah haji, mereka kena lalu 16 siri khusus. Jadi di situ sudah merangkumi dah dari segi keilmuan, dari sudut pengalaman, urus takbir di sana, hal ehwal pergerakan, penginapan, kebajikannya itu sudah
sudah diaturkan dengan baik. Jadi dari segi itu kita mengucapkan syabaslah ya kepada khususnya pihak tabung haji dan pihak-pihak yang berkenaan, berkaitan, termasuk juga pihak-pihak pengurusan travel ya, haji dan umrah, sama ada yang dalam langsung di bawah kelolaan tabung haji ataupun yang persendirian pihak swasta. Kerana mereka juga banyak menjalankan peningkatan yang sangat baiklah dalam urus takbir jemaah haji. Itu dari segi Jadi, cara umumnya sudah cukup baik, Puan. Ya. uh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Aki. Biasalah kita mendapat jemputan menjadi tetamu Allah ini, kadang-kadang kita timbul rasa teruja lah. Jadi kita buat persiapan dan sebagainya macam tadi, macam Aki beritahu di sudut pengurusan tabung haji sendiri dah lengkap dah. Dan di pihak jemaah kita ni pun mungkinlah kita teruja, kita buat persiapan dan sebagainya. Tetapi Aki, kadang-kadang mungkin kita jemaah haji ni terlepas pandang lah persediaan yang paling penting kan, yang perlu ditekankan. Jadi menurut Aki lah, apa persediaan itu? Berdasar kepada pengalaman lah. Ya. Pengalaman dan juga pengamatan yang kita lihat daripada kalau kita ambil kira soal jemaah haji saja. Malaysia menghantar kurang lebih 30,000 jemaah setahun. 30,000 jemaah menjalani ibadah haji yang merupakan rukun Islam yang kelima, yang kita faham bahawa ibadah ini, rukun Islam ini, ia bukan hanya ritual, bukan hanya ibadah kebiasaan. Ya. Orang lain pergi, aku pun nak pergi. Ya. Tok nenek kita pun dulu pergi, jadi kita pun kena pergi. Dia bukan semata-mata begitu. Tapi ini aturan Allah. Syariat yang dibawa oleh baginda Nabi pasti ada tujuan dan maksudnya yang perlu dicapai daripada itu. Jadi ini perkara yang sangat penting untuk bukan sekadar dipahami, disedari dan dijalani supaya jelas kita mencapai maksud sebenar daripada ibadah haji itu. Jadi Aki perhatikan hal ini menjadi satu kelompangan di kalangan jemaah haji. Kenapa kita kata begitu? Kerana sekiranya 30,000 jemaah haji ini benar-benar telah menjalani ibadah haji, modul latihan bina insan yang sangat penting yang diatur oleh Allah ini, sekiranya benar-benar dijalani, ia akan membuahkan natijah yang besar kepada 30,000 orang ini, dan 30,000 orang ini bila dia kembali ke tanah air, dia akan membawa suatu perubahan yang besar. Tetapi kita tidak melihat begitu, Puan. Ya. Kenapa kita tidak melihat perubahan yang besar dibawa oleh 30,000 orang jemaah setiap tahun? Mana kalau 10 tahun kita dah ada berapa? Kita dah ada 300,000 jemaah. Kalau mereka ini benar-benar menjalani modul khusus, modul pentarbiahan, modul bina insan yang khusus ini, ya, pasti akan ada satu perubahan besar kepada masyarakat. Kalau kata lainlah, kita bahasa mudah. Ya. Kalau mereka ini benar-benar mendapatkan cahaya, 30,000 orang bawa balik cahaya, pastinya kegelapan akan semakin hilang. Tapi itu tak berlaku, Aki. Tidak berlaku begitu, tidak nampak begitu. Kita melihat kegelapan, kebatilan, kemungkaran,
masalah gejala sosial, masalah kehidupan, masalah pemikiran. Ini sepertinya makin makin naik. Bertambah mereka yang melalui latihan bina insan di Mekah ini, bertambah juga kebejatan, ya, masalah sosial dalam masyarakat. Jadi sepertinya cahaya tidak betul-betul dibawa balik. Ha, Logiknya datang cahaya, hilang gelap. Ya. Mhm. Tapi gelap tak hilang, jadi persoalan, apakah benar cahaya yang dibawa pulang? Atau sekadar dibawa pulang air zam-zam ataupun tasbih, jubah, ya. Atau sekadar begitu sahaja kah? Ini yang menjadi persoalan. Jadi kita melihat penting untuk bakal tetamu Allah ini uh, pergi ke sana, dia faham apa yang nak dijalani sebenarnya. Persediaan itu perlu dibuat. Okey. Baik Aki, nanti kita akan balik kepada Ya. Aki sebut tadi tentang modul. Cuma kaitan dengan realiti hari ini Aki, kita lihat di Timur Tengah sekarang ni kita menghadapi krisis kan, kita ada perang Iran dan Israel. Dan ketidakstabilan itu sebenarnya Aki, bagaimana jemaah haji kita ni untuk membuat persediaan dalam krisis pada hari ini, dan apa persediaan yang dibuat itu, dan apa ROI yang jemaah haji kita ni boleh perolehi daripada persediaan itu. Soalan tu Fafan. Ini bab haji kita nak kaitkan dengan krisis geopolitik ni, ya. Ya, betul. Kalau Aki boleh sikitlah kita terangkan situasi semasa Itu kita cerita tadi dalam keadaan biasa. ini. Apalagi ketika mana dunia menghadapi krisis yang luar biasa. Seperti mana yang berlaku di Timur Tengah sekarang ni. Mhm. Itu dah tak jauh dengan Mekah tu. Ya. Mekah mana yang tak jauh tu. Jadi, krisis yang berlaku sehingga memberikan kesan besar kepada dunia. Dia bukan hanya kesan ekonomi, bukan hanya kesan politik, bukan hanya kesan sosial. Tapi kita kena melihat ada apa lagi di sebalik itu. Di sebalik krisis dunia, sebalik perang yang berlaku itu, sebenarnya di sebalik itu ada lagi perkara krisis yang lebih besar, yang sedang mengancam umat manusia. Dan kita melihat di sebalik ancaman, di sebalik cabaran, cabaran kepada tekanan hidup, cabaran kepada nilai agama, cabaran kepada akidah, cabaran kepada cara hidup. Cabaran-cabaran ini juga sebenarnya secara tidak langsung mencetuskan peluang. Jadi, apa kaitan dengan jemaah haji? Apa kaitan dengan tetamu Allah? Maka, bakal jemaah haji, bakal tetamu Allah yang nak pergi buat haji ke, nak pergi buat umrah ke, yang nak menjalani modul khusus di Mekah Madinah itu, mereka kena melihat mereka ada satu tanggungjawab besar. Dalam keadaan ini, mereka perlu membuat, menjalani itu untuk membina kekuatan pada diri, kekuatan jiwa, kekuatan rohani, kekuatan hati mereka, kekuatan akal. Juga mereka nak dapat pedoman di situ. Bagaimana untuk menjaga, sekurang-kurangnya dapat menjaga diri dan keluarga mereka masing-masing. Memberikan impak, kesan yang baik dalam menjaga, mengawal, membenteng keluarga daripada krisis yang berlaku. Supaya keluarga mereka tidak mengalami kepanikan, tidak mengalami kecelaruan, tidak gelabah, tidak depresi, tidak stres. Jadi, sekurang-kurangnya mereka menjalani modul itu, mereka dapat membawa balik nilai itu, dapat membina benteng, membina kota pada keluarga mereka. Apalagi kalau mereka dapat membina kota kepada masyarakat mereka. Kota yang boleh mengawal, mengisi
daripada ancaman-ancaman, serangan-serangan pemikiran, serangan akidah, serangan tekanan hidup kepada keluarga dan masyarakat mereka. Ini yang patut disiapkan, ya. Hmm. Supaya benarlah apa yang mereka dapat di Mekah Madinah itu suatu perkara yang besar. Supaya krisis tu mereka tetap tenang ya Ki ya. Walaupun Benar, ada ya. krisis. Jadi mereka akan menghadapi krisis dunia itu dengan jiwa yang tenang, ya. Karena macam mana sekalipun dia ada nilai besar yang mereka dapat. Hmm. Itu nanti kita bicarakan nilai besar yang dapat di Mhm. Mekah, di Mhm. Madinah itu. Itu modul yang memang sudah disediakan oleh Mhm. Allah untuk membina hamba-hambanya itu. Maksudnya Ki, modul ni kalau betul-betul diikuti, dihayati, memang memang memberi manfaat sangatlah kepada bakal jemaah haji kita Allahumma Ki ya. salli ala Sayyidina Jadi Muhammad. Aki, tadi kita balik semulalah kepada modul 3 kota tadi. Bagaimana kaitan dia dengan ibadah haji tu Aki? Boleh Aki terangkan lebih lanjutlah. Jadi kita melihat, ya, modul ibadah haji umrah itu dijalankan di kota suci Mekah. Bukan di tempat lain, bukan di New York, Hmm. ya. Bukan di Kuala Lumpur, ya. Tak boleh di tempat lain. Kerana ada keistimewaannya tersendiri. Tempat itu, tempat ada bekas Nabi Ibrahim alaihissalam dengan pedoman-pedoman, pengalaman pelajaran tauhidnya. Tempat kelahiran, tempat tarbiyah awal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat yang awal. 13 tahun baginda di kota Mekah. Dan di situ ada syariat didatangkan pula dalam syariat Islam tentang ibadah haji. Kasihnya Allah kepada hamba-hambanya tidak membiarkan begitu saja, bahkan disediakan pula modul tarbiyah, modul pendidikan, ya, sekurang-kurangnya sekali seumur hidup untuk menjalani modul, ya. Jadi kita melihat ada nilai, ada pelajaran besar yang nak diberikan di kota suci Mekah itu, ya. Dan salah satunya iaitulah dalam modul khusus ibadah haji dan umrah. Apa perkara besar yang ada yang nak diisi dalam ibadah haji dan umrah itu? Dan di situlah kita melihat, perkara besar yang nak dipelajari, yang kita nak hidupkan, ya, daripada pedoman kota suci Mekah itu berkaitan dengan ketuhanan. Berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah, hubungan kita sebagai hamba Allah. Itu nak dibina, bukan sekadar dipahami. Sebab tu ibadah haji dia bukan ibadah kita pergi dengar syarah, ya, dengar syarahan kitab ke, dengar perbahasan ilmu, bukan. Dia melalui tindakan, amalan, praktikal. Itu kita pergi satu-satu nanti. Baik Aki, dalam ibadah haji lah, kita ada rukun ihram kan. Jadi bagaimana dengan rukun ihram ni Aki? Dia boleh membangkitkan kesedaran rohani itu. Baik. Dia pelajaran, kita ambil ibrah, mengambil Ya. iktibar, Ha. ya, daripada modul ibadah haji ini, ya, dalam pembinaan nilai di Mekah ini. Kita perhati kepada semua rukunnya itu ada ibrahnya, ada iktibarnya, ada pelajarannya, ya. Bermula daripada yang pertama, iaitu rukun yang pertama dalam haji, seperti mana rukun dalam ibadah yang lain, dia bermula dengan niat. Ya. Jadi tentang niat ini pun sebolehnya kita nak bakal tetamu Allah, bakal jemaah haji dan umrah. Mana yang dah pergi haji, dah pergi umrah, yang nak pergi lagi, sebaiknya membuat ulang kaji. Kita cadangkan buat ulang kaji balik.
Niat juga jangan jadikan niat itu sebagai ritual, kebiasaan. Saya dah niat. Ha. Macam mana kamu niat? Ha, usolli fardhu zuhri. Itu lafaz niatnya untuk solat zuhur misalnya. Niat yang kita bicarakan di sini bukan niat yang dimaksudkan itu, bukan lafaz niat ataupun bukan semata-mata niat yang disebut sebagai ingatan untuk nak buat, ya. Ritual, bukan. Tetapi niat yang bermula daripada kesedaran. Kerana kalau kita tengok, kita pernah tengok kalau kita belajar dulu dalam kitab sikit-sikit lah. Sini kita tak nak kupas secara mendalam. Ya. Kerana hal ini boleh didalami dalam banyak kursus-kursus yang ada di luar sana. Kalau ikut niat itu kita ambil qasdu syai'in muqtarinan bifi'lihi bila sautin wala harfin. Qasdu itu kesedaran. Kesedaran untuk melakukan sesuatu itu beserta dengan perbuatan. Ya, tanpa huruf, tanpa suara. Itu timbul daripada mana kesedaran itu? Kalau tanpa ilmu yang jelas, ya, tanpa kesedaran jelas tak timbul. Ini dikatakan niat itu. Dan niat itu pula, kalau dia berkait dengan makna haji itu sendiri dari sudut bahasa, dari sudut istilahnya. Apa dia makna haji dari sudut istilahnya? Itu disebut al-qasdu ilal mu'azzam. Kesedaran menuju yang maha agung. Itu makna daripada haji. Maknanya sedar menuju yang maha agung. Yang maha agung itu siapa yang nak dituju? Ya. Sedar yang macam mana untuk menuju yang maha agung itu. Di situlah maknanya niat itu bukan, kita kata bukan perkara biasa yang perlu disediakan, perlu dipelajari, dilatih. Ya. Rupanya ia berkait dengan soal jiwa. Mana nak timbul kesedaran itu, sehingga dia sedar siapa yang dia nak tuju itu. Yang dia nak pergi itu, nak pergi menghadap siapa. Ya. Kalau tak kenal di situ, tak jelas di situ, nanti dia akan pergi untuk menjadi perkara biasa. Pergi sana, kenapa nak pergi haji? Kerana banyak masalah dunia. Jadi pergi sana nak dapat doa makbul, ya, supaya dapat hidup dunia yang baik. Kerana ada keluarga yang sakit, pergi sana nak doa. Ya. Ada yang pergi sana dengan pelbagai maksud. Kita tidak kata salah maksud itu. Tetapi bukan itu tujuan utama. Tujuan utama Allah menjalankan, menyediakan modul itu untuk kita kembali kepadanya. Untuk hamba-Nya kembali kepadanya. Kembali kepadanya dalam keadaan yang bagaimana? Sebab tu, niat itu, kesedaran itu kena ada. Nak kembali kepada Allah. Maka berkait dengan niat itu sendiri, dia ada berapa persediaan, ada perkara wajibnya. Dia ada tempatnya, tempat dan tempat. Ini dalam pelajaran haji dia ada miqat. Ya. Dari segi masa, dari segi tempat. Sekarang ni dah masuk bulan haji ni. Ya. Orang dah bersiap nak pergi haji ni. Ya. Jadi, ada sempadan masa. Okey, haji dah masuk dah. Tempat. Itu kita pelajari. Ada miqatnya. Kalau orang yang daripada Madinah, di Bir Ali. Orang daripada Malaysia, di Qornu Manazil. Nak masuk wilayah itu. Seolah kita nak masuk ke kawasan istana. Ya? Nak masuk ke kota Maharaja. Ya? Kita nak pergi jumpa yang di Pertuan Agong pun maksudnya. Katakan Abang Wan lah dapat surat jemputan. Ya? Datang ke istana yang di Pertuan Agong. Macam mana rasanya? Itu bukan main dah. Ya? Hati tu dah kembang dah. Ya? Betul. Kena bersiap dengan pakaiannya, dengan belajarnya macam mana, nak angkat sembahnya macam mana. Betul tak? Betul. Ya? Ada tata caranya. Ya? Ada adab sopannya.
Ah, lepas tu dah siap tu nak masuk ke pagar istana tu, dah macam-macam dah keadaan, dub-dap dah ya. Ya. Jantung tu dah berdebar macam mana ni, kan tersalah kan apa, tersalah langkah ke apa ke kan. Itu kita nak menghadap yang di-Pertuan Agong. Tapi ini kita nak menghadap yang Maha Agung, Maharaja sekalian alam, dunia akhirat, yang menguasai, yang menjaga, yang mencipta kita. Jadi, perkara ini disediakan. Kesedaran ini perlu ada. Maka sebab itu juga dalam niat ni dia berkait ada ihram. Ihram itu apa yang dikatakan dalam larangan ihram itu. Ya. Ada 13 larangan dalam ihram. Kalau kita nak ringkaskan dia jadi 5 kategori. Daripada 13 tu ada 5 kategori. Melibatkan pakaian, melibatkan wangi-wangian, melibatkan perapian badan, ya. Tak boleh potong kuku, potong rambut, ya. Melibatkan alam sekitar, dan melibatkan hubungan kelamin. Tak boleh nikah. Abang Wan tak boleh nikah kalau pergi sana Wan, ya. Ya. Tak boleh bercumbu-cumbuan pun tak boleh, intro-intro pun tak boleh, ya. Ini larangan ihram ini untuk apa? Untuk menyediakan kesedaran rohani. Ya. Nak bangkitkan kesedaran rohani. Nak pendamkan kepentingan-kepentingan jasmani. Ya. Lepas tu kita katakan, maknanya nak menuju yang agung ni, rohani tu bangkit sedar, oh aku nak kembali kepada Allah. Nak kembali menghadap Allah. Ya. Yang aku asalnya daripada situ, daripada kampung itu. Ya. Aku pernah berhadap dengannya. Nak datang lagi, berhadap lagi. Kali ini membawa jasad. Sebelum ni tak bawa jasad. Kali ini membawa jasad. Jangan jasad bawa rohani. Jangan pergi itu maknanya kita sibuk lagi dengan kepentingan-kepentingan jasad. Ya. Jadi di sini nak bangkitkan rohani untuk rohani kontrol, ya, jasad. Itu dengan larangan ihram. Sebab tu di situ ada sehingga kita tak boleh nak cabut rambut satu helai pun tak boleh puan. Ya, dalam larangan ihram. Sedangkan kita boleh je macam Abang Wan pagi ni cantik je potong rambut, trim rambut kan. Ya. Waktu-waktu lain boleh. Betul. Ya. Kenapa waktu itu kita dilarang? Itu nak jadi peringatan bahawa satu helai rambut pun bukan milik kamu. Ketika aku tak bagi, kamu tak boleh nak cabut walaupun satu helai. Oh, di situ kita tengok. Oh, rupanya pada diri kita, pada jasad kita ini, bukan aku yang punya. Situ nak sedarkan kembali. Ini baru perkara niat apa ni? Ini yang nilai yang nak didapatkan daripada Mekah. Ini modul yang dilatih dalam ibadah haji dan umrah. Ini modul dalam 3 kota suci yang kita tumpu ni, baru tumpu Mekah ni kerana ini merupakan asas yang penting. Baru niat tu, Itu baru baru rukun niat pertama tu. Betul. Belum masuk wukuf lagi Aki. Itu. Kita nak masuk rukun yang kedua. Rukun kedua. Boleh kita masuk rukun Boleh, yang Aki. kedua. Silakan. Jadi kita tak pergi bicara detail lah. Sebab kita nak, ini bukan kursus haji ni. Ya? Ya, betul. Ini kita nak cerita tentang persediaan yang sering diabaikan oleh bakal-bakal tetamu Allah. Jangan ingat perkara tu dia panggil sempoi begitu. Mana dia merupakan nilai yang besar. Sebab tu kita pergi kepada rukun. Sebelum kita pergi pada rukun yang kedua. Dalam rukun pertama ni, Abang Wan, ya, rukun pertama ni untuk bakal-bakal tetamu Allah sekalian. Sebab itulah maknanya bila kita dah bersiap dengan ihram. Siap dengan ihram, katakan daripada Bir Ali atau Berikonul Manazil. Siap dengan ihram itu, di situlah
maknanya disunatkan. Ini sunat. Ya. Bila ada kesedaran rohani tu bangkit, sedar bahawa dia sekarang ini sedang menuju nak masuk wilayah. Itu di mikot tu, di sempadan tu. Kalau ibarat tadi, kita dekat pintu pagar, ya, nak masuk pintu istana tu. Ketika itu, kita dalam keadaan pakaiannya siap, ya, disunatkan talbiyah. Lafaz talbiyah tu. Labbaik Allahumma labbaik. Aku sahut panggilanmu, ya. Itu dengan penuh kesedaran. Ini kita biasa ucap. Ya. Perkara ini kadangnya kita terlalu mudah mengambil skripnya. Tanpa kita menghayati bagaimana skrip itu timbul. Ya. Sedangkan skrip itu ditunjukkan oleh baginda Nabi. Itu bukan hanya lafaz di lidah. Itu merupakan ekspresi, luahan daripada apa yang dirasakan di dalam itu. Apa yang dirasakan di dalam itu. Ya. Ketika dalam keadaan begitu, bersiap nak masuk kawasan istananya itu. Di situ timbul rasa kehambaannya. Aku menyahut panggilanmu. Aku menyahut panggilanmu. Ini kesedaran yang nak dibina dengan nilai Mekah itu. Dengan nilai kursus modul khas ini. Jadi, bila dia masuk dalam keadaan begitu, sebab itulah masuk kota Mekah itu, ya, dalam keadaan seolah terasa kehambaan, dapat masuk sampai itu dipanggil khusus oleh Allah dengan rasa fakirnya, rasa hinanya, rasa berdosanya, rasa ini nak masuk. Ya. Baru kita pergi kepada rukun yang kedua. Sebab itu, dalam rukun haji yang kedua, itu wukuf. Dalam satu hadis riwayat Imam Tirmizi disebut, Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah. Nak cerita pentingnya wukuf ini, sehingga disebut haji itu adalah Arafah. Mana wukuf di Arafah itu rukun paling penting. Ya. Tapi perbuatan rukun ini, dia simple. Maksudnya kalau kita lihat dari segi syarat sahnya, wukuf ini cukup dengan seorang itu sudah niat ihram haji, ya, dalam keadaan dia waras, dan dia berada di tempat wukuf pada waktu wukuf. Pada waktu wukuf, 9 Zulhijjah tu, mana dia berada dalam kawasan Arafah, walau seketika, walau sedetik berada di bumi Arafah pada waktu wukuf, itu dah cukup syarat sahnya. Dari segi hukum syarat dah sah wukufnya. Takkan semudah itu. Ya. Perkara yang besar, tapi begitu mudah. Kerana dia mengandungi maksud ataupun tuntutan yang sangat besar. Apa yang nak dicapai, ya, dalam wukuf di Arafah itu? Di sini kita melihat satu lagi hadis daripada riwayat Imam Ahmad daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ceritakan bahawa zuriat Adam itu dihimpunkan di lembah Na'man yang setara dengan Arafah. Dan disitulah maknanya diingatkan tentang firman Allah daripada surah Al-A'raf 172 kalau tak silap lagi. Iaitu disitulah dalam surah Al-A'raf ayat 172 diperingatkan tentang zuriat Adam, ya, ditaburkan seperti bijian yang ditaburkan, kemudian ditanya oleh Allah, Alastu bi rabbikum? Apakah benar aku ini Tuhan kamu? Ini
janji awal. Perjanjian awal rohani insan dengan Allah, dan hal itu menurut riwayat para mufassir hadis ini setara dengan wilayah ataupun tempat Arafah. Maka bumi Arafah ini sesuai dengan namanya Arafah, iaitu tempat untuk mengenal kembali, mencapai kembali pengenalan dengan Allah, dengan pencipta kita. Maka di situ disebut ma'rifah, pengenalan. Ini yang paling penting. Tak kenal, maka tak cinta. Tak kenal, tak benar dalam kita beribadah kepadanya. Tak kenal, mungkin kita akan berpayah-payahan dalam beribadah. Makin kenal, makin meningkat, makin berubah ibadah kita, kehambaan kita, adab kita dengan Allah. Sebab itu penting wukuf di Arafah ini untuk dapat pengenalan itu kembali. Walaupun terbuka 1 detik, kalau 1 detik dibuka kembali pengenalan itu, sedar kembali, rasa kembali kehambaan diri kita kepadanya, makin kenal dia, makin rasa kehambaan diri, maka itu mencapai maksud daripada Arafah. Bawang macam nak pergi. Itu lagi. Maksudnya memang daripada rukun haji itu tadi, benarnya kita ni perlu mempelajari, ambil pengajaran untuk kesedaran itu. Bukan semata-mata ritual, tetapi untuk kita balik semula kepada kesedaran rohani itu tadilah. Sebab itu kalau kita susuli lagi, flow dia itu. Yang wukuf itu rukun. Kemudian setelah daripada wukuf itu, apa perbuatan modul, dia ada modul. Modul haji ni dia ada modulnya. Allah Ta'ala ada susun. Selepas wukuf, kita akan pergi ke Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah. Itu maknanya kalau kita perhati kepada flow itu, turutan dia itu, dah dapat cinta, berputik kembali cinta, dah dapat mengenal kembali. Maka pengenalan itu membuahkan benih cinta. Maka benih cinta itu membawanya kepada kesukaan untuk berhubung, bermanja, bermunajat, berkasih. Maka sesuai dengan mabit di Muzdalifah itu waktu malam. Mabit di Muzdalifah ini waktu malam, tengah malam. Untuk apa? Itu waktu Qiyamul Lail. Waktu dalam keadaan sepi, dalam keadaan yang tidak ada yang lain, menumpu diri dengan Allah. Itu waktu memupuk, menyuburkan benih cinta yang sudah berputik di Arafah itu. Lepas tu dia pergi lagi ke mana? Bermalam, mabit di Mina. Bermalam di Mina. Untuk membawa cinta itu menjadi satu perjuangan dalam hidupnya. Dan di Mina itu dilatih menghadapi tribulasi, menghadapi kerenah, menghadapi ancaman. Dalam membawa, memperjuangkan cinta itu, maka dia akan menghadapi tentangan-tentangan. Sebab itu di Mina itu juga ada melontar jamrah. Menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya, melontar jamrah itu hakikatnya adalah melawan syaitan. Bukan lontar syaitan. Mana hakikatnya melawan syaitan. Maksudnya, modul yang dah disusun dalam ibadah haji itu, sesuai di kota Mekah ini, mempersiapkan rohani itu untuk melawan syaitan, khususnya iblis, la'natullah. Karena kita ingat, iblis ini dia punya peranan dia adalah untuk menghijab, menyesatkan rohani kita yang dah mengaku tadi, yang dah kenal Allah, yang dah mengaku sebagai hamba Allah,
qalu bala syahidna itu. Ini dia nak tutup balik. Dia nak hijabkan balik. Dia nak sesatkan supaya tidak timbul kesedaran rohani ini. Sehingga kita engkar kepada Allah. Melawan janji Allah. Janji kita dengan Allah. Ini pujuk rayu iblis. Ini berlaku dalam kisah keluarga Nabi Ibrahim AS. Macam mana ketika mereka mendapat petunjuk daripada Allah, wahyu daripada Allah untuk menjalankan perintah Allah, dia datang pujuk. Datang pujuk bonda Siti Hajar. Datang pujuk putera Nabi Ibrahim, Nabi Ismail AS. Tapi mereka yang dah kenal, mereka melawan, melontar, dilontar iblis itu. Ya. Maka itulah pelajaran ini, ya, melontar ataupun melawan, ya, syaitan. Utamanya ketuanya, syaitan itu iblis. Ya. Ini perkara yang dilatih dalam modul. Sebab itu kalau kita tengok, ini dilalui oleh setiap jemaah ni. Kalau perkara ini benar-benar dihayati, Masya Allah maknanya, dimengertikan, disebarkan kepada keluarga masyarakat kita. Ya Allah, kita yakin maknanya orang yang menjalani itu dia akan memberikan natijah yang besar. Itu di Mina. Sebab itu di Mina juga, ya, dalam membawa perjuangan itu dia ada pengorbanan. Ada ibadah korban di Mina. Berlaku korban, ya, peristiwa pengorbanan, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu di mana? Itu di Jabal Korban di Mina. Jadi maknanya ada pembuktian dia. Bukti daripada makrifat, kenal, cinta itu ada pembuktian dia. Dia bukan hanya dia pendam seorang diri, tak. Mana dia ada perjuangan. Ada pembuktian dia. Itu yang jalani dalam ibadah haji. Boleh lagi, Wan, ya? Boleh. Jadi kita itu flow dia. Aturannya. Aturan modul. Itu dijalani secara praktikal itu. Dia bukan duduk setempat, tak. Ada pergerakan. Ada pergerakan. Bukan hanya kita macam ibadah solat, kita duduk satu tempat. Tak. Haji menghimpunkan semua itu. Lagi, setelah daripada itu, kita pergi pada rukun berikutnya dalam haji, iaitu tawaf. Jadi, tawaf pun begitu juga. Dia bukan hanya ibadah yang kita jalan keliling-keliling. Mana ada tuntutan penting untuk kita bina, ya, supaya setiap putaran hidup kita ini, setiap detik waktu, ya, setiap hela nafas kita, ini berlaku dalam keadaan paksinya, ya, tetap dalam keadaan ingatan, kesedaran, ya, hati kita itu kepada Allah. Manakala pengenalan yang benar tadi, rohani yang sudah bangkit itu, dia sedar balik, maknanya pusingan hidupnya itu akan biasa berhubung dengan Allah. Jauh mana pun dia pusing, tetap kembali kepada Allah. Mana pusingan hidupnya itu. Ini dibawa. Dan disitulah maknanya dia menjadi satu kiblat. Meluruskan kembali kiblat hidup. Jadi, di situ kiblatnya apa dia? Kiblat hidupnya. Kiblat hidup. Hala tuju hidup. Maksud hidup. Matlamat hidup. Tujuan hidup. Apalah kita sebut. Kembali kepada Allah. Sebab itu, dia kadang dalam, kadang kita menerima persoalan, Puan, ya. Ada orang kata, kita hidup kita dah okey dah pun. Buat apa lagi kita nak belajar agama lebih-lebih, kan? Nak belajar tahu ini, belajar kota suci apalah pula, kan?
Ha, ni belajar agama lebih-lebih kan nanti jadi sesat lah apalah. Nah, Ya. jadi dia merasakan kehidupannya sudah cukup. Sudah mencapai macam sudah ada keluarga yang loving, happy family, nah, keluarga bahagia, rumah tangga bahagia, kenderaan dah ada, rumah elok dah ada dah. Ah, dah boleh pergi masjid. Kau dah begitu, Dia rasa ya. cukup begitu Rasa lagi, ya. cukup dah tujuan hidup ni. Ya. Tapi Sedangkan dia ada lebih penting sebenarnya yang dia terlupa sebenarnya Ya. tujuan hidup ni. Kalau kita nak pastikan benar tujuan hidup kita ini, bukan kita yang tentukan, puan. Betul. Yang menentukan tujuan hidup kita siapa? Yang mencipta Yang kita. Bukan kita yang rasa puas hati sendiri. Yang buat penilaian sendiri. Pemilik itu yang berhak. Pencipta itu yang berhak menentukan hidup kita ini dah lulus ke belum? Dah mencapai matlamat atau belum? Itu hak pencipta, penentu, pemilik. Kalau kita bukan pencipta, bukan pemilik, kita tak boleh nak tentukan. Tak boleh nak rasa puas hati sendiri, tak boleh. Kena tanya balik, ya Allah, macam mana ni? Sentiasa dalam keadaan begitu. Maaf sekejap. Jadi, sekiranya kita pemilik sendiri, tak ada masalah, puan. Ya. Kita nak hidup macam mana pun. Kalau kita sendiri yang punya, silakan. Kalau nafas kita pun kita yang kontrol sendiri. Kalau tubuh badan kita pun kita boleh jaga sendiri. Tak nak demam, tak nak batuk. Batuk juga. Demam juga. Tak nak bagi tumbuh jerawat, tumbuh juga. Itu menunjukkan kita bukan pemilik. Itu lagi. Lemah kita ni. Lemah. Tak boleh nak nak kontrol diri tu, tak boleh. Itu makna kita bukan pemilik. Ya. Kalau pemilik, pasti kita boleh manage. Kita boleh urus sendiri seperti mana yang kita nak. Betul. Ya. Aki nak jadi putih lagi ke, nak jadi tinggi lagi ke. Ya. Tak nak jadi tua ke, kita boleh kontrol. Tak nak sakit urat, tak nak. Itu sepatutnya kita. Tapi kenapa tak boleh? Kerana kita bukan pemilik. Oleh kerana kita bukan pemilik, janganlah maknanya hidup mengikut kemahuan sendiri. Kena mengikut kemahuan kehendak pencipta. Ini kebanyakan kita terlepas pandang ni. Lepas itu mana kena betulkan kiblat tu. Ya. Kesedaran itu maksudnya nak dibina balik. Macam mana? Oh, rupanya aku ni daripada Allah. Aku diciptakan oleh Allah. Kemudian aku boleh hidup ni tadi. Bukan ni sendiri. Juga dengan izin Allah. Dengan kehendak Allah. Kemudian matlamat pula. Untuk Allah. Dari Allah. Dengan Allah. Untuk Allah. Tak boleh aku daripada Allah. Lepas tu nak buat apa hari ni? Buat ikut suka hati sendiri. Tak boleh. Kita boleh berlaku apa-apa dalam kehidupan. Aki boleh gerakkan tangan. Tanpa izin Allah. Tak boleh kita nak bergerak satu langkah pun. Satu jari pun tak boleh kita nak gerakkan. Tanpa izin Allah. Kita boleh bergerak pun dengan Allah. Dan bila berlaku begitu. Tak boleh. Mana untuk diri sendiri. Untuk diri kita. Untuk aku tak boleh. Mana kembali ke untuk Allah. Baru betul kiblat hidup kita. Ini nak tentukan dalam tawaf ni. Kembalikan kiblat hidup kita itu kepada Allah. Baru rukun keberapa tu, kawan? Ada lagi rukun? Rukun keempat. Ini kelima. Sa'i. Betul. Lepas tu, tawaf itu, sa'i. Ini nak tunjukkan Islam ni, subhanallah. Apa yang dilakukan oleh Bonda Hajar. Itu diikuti oleh umat sampai akhir zaman. Berjalan daripada Safa dan Marwah. Ini pun ada pelajaran besar. Kita ambil daripada guru-guru kita.
pedoman, ya. Maknanya kalau lihat di situ nampak macam tempoi ya kita kata, jalan apa ulang alik 7 kali, Safa Marwah, Marwah Safa, Safa Marwah. Begitu saja. Dia bukan begitu, ya. Maknanya kita nak menghayati modul itu, seolah kita nak letak kedudukan kita pada kedudukan bonda hajar itu. Ketika seorang ibu yang meninggalkan anaknya, kalau daripada Bukit Sofa itu dengan tempat diletakkan Nabi Ismail alaihissalam yang masih bayi ketika itu kurang lebih 150 meter anggaran. Sebab apa? Sebab kedudukannya itu dekat Telaga Zamzam. Sekarang ni Telaga Zamzam itu lebih kurang dalam 15 ke 20 meter dengan penjuru Hajar Aswad tu. Jadi di situ kedudukan diletak. Masa tu belum dibina Kaabah. Kemudian kerana di situ lembah pergunungan, kawasan bukit, diletakkan Nabi Ismail di situ yang sedang menangis, ya. Kehausan, bekalan air dah habis. Maka bonda hajar berjalan pergi ke Bukit Sofa. Itu lebih kurang 150 meter. Daripada Bukit Sofa ke Bukit Marwah, itu lebih kurang 400 meter jalan. Dan mana berjalan itu, maknanya kalau kita kata takkanlah mana bonda hajar berjalan dalam keadaan dia tinggalkan anaknya di situ, jalan itu lenggang-lenggang saja. Ya. Orang kata macam itik pulang petang. Bukan begitu. Berjalan itu dalam keadaan yang bagaimana? Ya. Berjalan daripada Bukit Sofa ke Bukit Marwah itu dalam keadaan anaknya yang sedang menangis, itu dalam keadaan penuh pengharapan dan kebimbangan. Takut dan harap. Khauf dan rojak. Takut anaknya itu, ya, berlaku perkara-perkara yang memudaratkan, perkara tidak baik kepada anaknya. Takut tak jumpa air. Harap dapat jumpa air. Itu berlaku kepada bonda hajar. Sebab itu mana kita perhatikan bila di Bukit Sofa kita disunatkan menghadap ke Kaabah, mengangkat tangan, Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mengaku kelemahan diri, kefakiran diri, mengaku kebesaran Allah. Mengharapkan, ya, pertolongan daripada Allah. Jadi berjalan ketika itu, kalau kita letakkan pada posisi kita di situ, apa yang kita nak harapkan, apa yang kita nak takutkan. Kalau dalam keadaan tadi bonda hajar mengharapkan dapat air. Air yang dimaksudkan bagi kita itu apa? Ketika kita menjalankan, ya, jemaah-jemaah yang berjalan daripada Safa ke Marwah itu, ya, air yang dihajati itu apa? Itulah yang dihajatkanlah air ma'rifat. Dapat makin kenal, dapat maghfirah, dapat keampunan, dapat bimbingan, dapat petunjuk, dapat ketenangan, dapat pertolongan. Itu yang maknanya dalam jiwa kita itu ketika itu berjalan itu dalam keadaan demikian. Takut tak diampunkan Allah. Takut ditinggalkan, dibiarkan oleh Allah. Harap dibimbing oleh Allah. Harap dapat, ya, sentiasa rasa hubungan dengan Allah. Harap dapat dekat. Harap dapat limpah kasih sayang Allah. Takut dimurkai oleh Allah. Ini yang dialami, dihayati dalam masa ulang alik itu. Dan bila mana perkara itu dijalani ulang alik secara bersungguh-sungguh, bukan sekali, bukan 2 kali, 7 kali. Itu mujahadah. Wajahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bersungguh, ya. Kita di situ
Allah Ta'ala buka lagi perjalanan. Ya, pembukaan. Ya. Dalam ayat dalam surah Al-Ma'idah pula menyebut wabtagu ilahil wasilah wajahadu fihi la'allakum tuflihun. Dalam jalan itu kita bersungguh, maka di situlah ada kejayaan. 7 kali itu melambangkan kesungguhan. Kesungguhan kita dalam menghidupkan kesedaran rohani tadi yang sentiasa takut dan harap kepada Allah, itu akan memancarkan air. Pula air, apa dia? Air maghfirah, air limpahan ma'rifah, air nur daripada Allah, petunjuk daripada Allah. Situlah maknanya akan mengalir dalam diri kita. Ini ibadah sa'i. Maknanya bukan hanya perbuatan jalan-jalan biasa. Kalau perkara ini dapat dijalani, modul ini, insya-Allah maknanya para jemaah dia dapat sesuatu. Ya. Dapat maknanya apa yang nak diberi, dilimpahkan oleh Allah di Mekah itu akan didapatkan. Insya-Allah. Barulah maknanya setelah itu bertahlul. Ya. Maksudnya tahlul ni tak apa dia? Dengan cara gunting atau bercukur. Sebab tu biasanya dalam Islam, cukur ini dia disunatkan pada 3 keadaan. Ya. Orang yang bayi yang baru lahir, orang yang masuk Islam, dan orang yang bertahlul. Mana simbol maksudnya dia mula kembali sebagai diri yang baru. Diri yang sedar kembali. Sebagai hamba yang bangkit dengan kesedaran kembali rohaninya berhubung dengan Allah. Kesedaran rohaninya sebagai hamba Allah. Itu secara ringkasnya kita ambil perkara penting dalam rukun haji itu. Ya, betul. Baik, Aki, bila kita menghayati kisah modul yang disusun cantik dah tadi di itu di ibadah haji. Kita bila bercakap tentang ibadah haji ni juga, kita mesti akan teringat juga dengan kisah dan sirah Nabi Ibrahim AS. Jadi Aki, bagaimana kita juga boleh ambil pedoman dan ibrah daripada kisah Nabi Ibrahim ni dalam kita membangkitkan juga kesedaran tu? Okey, baik Wan. Lepas tu dalam mengikuti kita mengambil pedoman, kerana Allah Ta'ala menjadikan contoh kisah kehidupan Nabi Ibrahim dalam Al-Quran itu sebagai contoh pelajaran ketauhidan. Sebab itu siapa yang kalau kita lihat di dunia hari ini yang betul-betul mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, iaitulah apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dalam ajaran Islam. Dia ikut apa yang dibuat oleh Bonda Hajar, pengorbanan yang dibuat oleh Nabi Ibrahim, oleh Nabi Ismail AS, kita ikuti. Dan mana pelajaran tauhid Nabi Ibrahim ini, dia bukan sekadar pelajaran tauhid itu pada kepahaman, pada akal. Tapi pelajaran yang ada pengamalan, praktikal dan pembuktiannya. Ini yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dan ahli keluarga. Maksudnya, tauhid yang bagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim AS? Tauhid yang tidak merasakan kepanasan walau di dalam api. Ini penting. Maknanya, perkara ini diceritakan, ditunjukkan dalam Al-Quran, dan modul-modulnya disyariatkan dalam Islam, khusus dalam ibadah haji ini. Bila menjalani modul-modul ini, insya-Allah maknanya rohani yang sedar akan pergantungan, khauf dan rojaknya dengan Allah, dalam krisis apa sekalipun, dia akan
menjadi orang yang tenang menghadapi. Ya. Kalau Nabi Ibrahim dalam api pun, ya, salamun qaulam apa, qaulam min rabbir rahim. Maksudnya dalam api pun Nabi Ibrahim tidak rasa kepanasan. Jadi ini modul ini nak kita dapatkan. Apalagi maksudnya bukan hanya begitu. Dia sanggup pula menjalani pengorbanan. Ada pembuktiannya dalam menjalankan perintah Allah. Kita melihat bagaimana Nabi Ismail AS walaupun seorang pemuda, yang masih kita kata anak muda, yang begitu pasrah. Wahai ayahandaku, sekiranya itu perintah Allah, aku sedia. Jalankanlah. Begitu dengan Bonda Hajar. Ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim AS di tengah lembah pegunungan yang tidak ada penghuni. Ya, di lembah padang pasir bergunung, tak ada orang, ditinggalkan di situ. Dan ketika menyadari itu daripada perintah Allah, maka tidak ada bantahan. Pasrah dia. Ini pasrah mereka ini dengan sistem aturan Allah. Karena yakin Allah tidak akan membiarkan mereka. Ini suatu pegangan. Yang dikatakan pegangan tauhid ni, maksudnya penyerahan sehingga kepada ada bukti apa dia? Bukti penyerahan itu. Bukti kepasrahan itu. Ini proses ini perlu dijalankan, diasuh. Perkara ini mana diterapkan dalam keluarga, pada isteri, kepada anak-anak dan keluarga ini mesti diterapkan. Barulah maknanya apa krisis yang kita akan hadapi pun, baik berupa ujian kesenangan maupun ujian kepayahan, insya-Allah perkara itu akan dihadapi dengan tenang. Dan di situlah maknanya daripada pengalaman, pedoman yang ditunjukkan oleh keluarga Nabi Ibrahim AS ini, maka Allah Ta'ala menunjukkan, memberikan satu penghormatan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail AS untuk mendirikan Kaabah. Sebagai tugu tauhid. Bukti mereka ini terbukti lulus, ya, dalam mentauhidkan Allah ke dibina Kaabah. Jadi kita nak ambil pedoman keluarga Nabi Ibrahim ini untuk kita membina ketauhidan, ya, yang bukan hanya ketauhidan itu pada akal, tetapi ketauhidan yang sampai membuahkan, ya, menatijahkan kepada keyakinan, kepada ketenangan, kepada kesejahteraan yang benar, kepada perjuangan dalam hidup. Seperti mana juga yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW dan para sahabat sewaktu fasa Mekah. 13 tahun di Mekah itu juga. Lepas tu maknanya, kalau kita lihat penting modul ini, modul Mekah ini, 13 tahun baginda Nabi di Mekah itu, ditekankan dengan pengisian tauhid itu. Pengisian hubungan rohani dengan Allah. Fasa Mekah belum disyariatkan lagi dengan ibadah yang lain. Solat sekalipun itu setahun sebelum hijrah. Peristiwa Isra' Mi'raj itu. 13 tahun sebelumnya itu ditanam dengan pengenalan kepada Allah, penghayatan kepada Allah, pembuktian. Sebab itu kalau kita lihat ayat-ayat Makkiyah pun, ayat kenaan dengan afala ta'qilun, afala tubsirun, tidakkah kamu lihat ciptaan Allah, perhatikan langit bumi, ya, dan sebagainya. Itu ditanamkan, ya, ditarbiahkan semasa fasa 13 tahun Nabi di Mekah itu setelah kerasulan. Ya. Jadi dah ready, ya. Bila rohani dah ready, percaya, kenal, ya,
tahu apa hubungan dengan Allah, maka bila datang perintah Allah, solat, itu sebagai suatu hadiah yang besar. Terus diterima, dijalani dengan baik. Bila datang peristiwa perintah hijrah, hijrah. Sanggup maknanya. Kerana sudah ada kekuatan hubungan dengan Allah. Kesedaran hubungan rohani dengan Allah itu sudah dibina. Kita, perkara itu kita lihat kurang diberi perhatian. Bila tidak dibina hal ini, nilai Mekah ini, maka datang perintah pun kita rasa berat. Sedangkan para sahabat, datang perintah, mereka dengan ringan, bahkan menunggu-nunggu. Ya Rasulullah, apa lagi yang patut kami lakukan? Apa lagi amal yang baik untuk kami? Natijah dia. Begitu, maknanya Ya. seolah mengharapkan lagi untuk nak dapatkan kemanisan hubungan sebagai hamba Allah itu. Bila datang perintah puasa tahun 2 Hijrah. Haji pun tahun 3 Hijrah. Jadi datang larangan arak, mengharamkan arak secara mutlak tahun 4 Hijrah. Dan bila kesedaran tauhid, ya, kesedaran hubungan dengan Allah, pengenalan kepada Allah itu dah ditanam, datang perintah, sehingga ada riwayat mengatakan kalau sahabat ni maksudnya datang perintah pengharaman arak, dengar saja. Masa tu bukan ada WhatsApp, ada viral melalui TikTok macam kita ni kan. Ya, kalau ada pun seruan-seruan suara. Dah turun wahyu mengharamkan arak. Ya. Kalau kita lah sekarang ni mungkin baru turun, belum kuat kuasa lagi. Ya, boleh lagi. Ya, itu kita. Kalau sahabat tidak, kerana dia sudah ready. Datang dengar saja seruan itu, walaupun duduk seorang diri. Yang ada yang masih pegang botol arak pun dengar saja, terus lepaskan. Maksudnya sikap itu terus berubah. Terus berubah. Sudah ready. Ya. Ready, sedia untuk taat, untuk patuh, untuk pasrah, untuk itu sudah sedia. Jadi malam ada yang tanya lagi, kenapa macam kita solat, ya, kita dah banyak tahu tentang solat. Rukunnya, syaratnya, apa sunatnya, pelajaran-pelajarannya, bacaan-bacaannya, Masya Allah. Marvelous lah kita kata. Mana dah cantik dah pengetahuan. Yes. Tapi kenapa tak rasa manis juga solat? Kerana kita tidak menyediakan itu. Tapak maknanya bekas untuk bina hubungan dengan Allah itu tidak disediakan. Ini modul yang diabaikan. Seperti diabaikan. Lepas tu Aki suka mengambil momen ini pada bakal-bakal jemaah haji. Kita kesian. Apa kan? Ya. Pergi tinggalkan keluarga 40 hari. Ya. Dengan wang ringgit kita habis banyak tenaga apa semua. Tapi kalau pergi maknanya kita tak betul-betul dapatkan apa yang Allah Ta'ala dah sediakan untuk kita dalam modul itu, modul haji, umrah itu, mana rugilah rasa. Lepas tu kita nak kongsi perkara ini. Supaya beri perhatian dalam hal ini. Adapun hal ilmu, hal pengetahuan tentang tata cara lain itu sudah banyak kita boleh dapatkan. Tapi nak menyediakan, itu kita kata tadi persediaan. Persediaan untuk bakal tetamu Allah. Apa yang nak disediakan. Supaya betul-betul bila mereka menjalani itu, mereka dapatkan sesuatu di situ. InsyaAllah. InsyaAllah. Aki dalam jemaah haji ni akan berziarah juga ke Madinah ya, dalam ibadah haji ini. Jadi apa pelajaran juga yang kita boleh dapat di Madinah tu Aki? Allahumma salli ala sayyidina. Jadi Madinah ya. Tahu kota Madinah ini kota kita, penghulu tercinta kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kalau kita kata di Mekah itu dengan modul modul khas, modul istimewa yang Allah Taala sediakan dalam ibadah haji dan umrah itu, dia tidak lengkap kalau tidak ziarah. Ya. Sama ada kita ziarah dulu ataupun kemudian, ya, dia tidak lengkap. Kurang adab lah maknanya kalau kita tidak mengunjungi, tidak ziarah baginda Nabi SAW di Madinah. Kerana banyak riwayat-riwayat menyebut, baginda Nabi menyebut maknanya yang menziarahiku walaupun ketika aku telah wafat, itu sama je. Jadi di Madinah ini kalau baginda Nabi waktu di Mekah itu membina para sahabat untuk mengenali, kenal siapa pemilik, kenal siapa pencipta kita. Kita sedar, bukan setakat kenal, kita sedar perkara itu. Dan bagaimana untuk menjalani hidup menepati dengan kehendak Allah, itu dibina oleh baginda Rasulullah SAW di Madinah. Bagaimana hidup untuk menepati kehendak Allah. Di dunia ini, itu dibina, ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW di Madinah. Apa yang dijalankan di Madinah, Nabi tunjukkan. Pertama kita nak faham di sini bahawa baginda Rasulullah SAW, seperti mana dalam surah Taubah, nyatakan, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul azim. Telah diutuskan ja'akum rasulun min anfusikum, rasul kalangan kamu. Dan diceritakan dalam ini tiga sifat baginda Nabi yang sangat perlu untuk kita renungkan, kita hayati. Iaitu pertama, baginda Nabi sangat terasa oleh baginda akan penderitaan kamu. Apa derita besar manusia yang dirasakan oleh baginda Rasulullah SAW? Derita paling besar adalah derita kekufuran. Derita seorang insan yang dia tidak dapat rasa hubungan dengan penciptanya yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu derita yang sangat besar. Kemudian yang kedua, sangat menginginkan kesejahteraan. Baginda Rasul sangat menginginkan kesejahteraan. Maknanya bukan hanya tahu, ya, merasakan derita, sangat menginginkan kesejahteraan. Kesejahteraan yang diinginkan bukan hanya kesejahteraan pada jasad. Bukan soal sejahtera hidup dunia, bukan. Sejahtera rohani kita, sejahtera hati kita, sejahtera akal kita, sejahtera anggota jasad kita. Itu sangat diinginkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan sangat kasih kepada orang-orang yang beriman. Itu special lagi, tambahan. Kalau dua perkara ini, kepada seluruh umat. Jadi, daripada inilah baginda Nabi jalankan di Madinah. Jadi, bila kita menjejaki, bila jemaah, baik jemaah haji, jemaah umrah, bila pergi ke Madinah, dia kena kenal sosok ini. Sosok utama, figura utama yang sangat penting dalam kehidupan kita ialah baginda Rasulullah SAW. Kerana pada baginda lah rahsia kita nak mengenal Allah. Pada baginda lah rahsia kita nak benar-benar menjadi hamba Allah. Pada baginda lah rahsia bagaimana untuk kita hidup menepati kehendak Allah.
pada baginda lah ada rahsia untuk kita hidup sejahtera, bahagia, yang benar, ya, dunia dan akhirat. Itu pedoman itu. Jadi bila berkunjung ke Madinah ini, jangan, ini pengalaman kita, ramai juga kalangan jemaah yang pergi ke Madinah, dia bukan fikir soal kecintaan Nabi kepadanya. Ya. Apa amanah baginda Nabi? Dia fikir apa kelebihan pada dirinya. Kejar, ya, untuk mengerjakan amalan sunat sebab nak dapat fadilat, nak dapat kelebihan, seperti mengerjakan ibadah umrah, ya. Maknanya pergi daripada Madinah pergi ke Masjid Quba setiap hari main sunat di sana kerana nak dapat kelebihan fadilat itu. Bukan itu saat itu memang ada nas, ya, mengharuskan perkara itu. Tapi kita buat itu bukan hanya untuk diri. Sampai kita melupakan, ya, hal ehwal jemaah yang lain. Kita lupa apa amanah Nabi. Ya. Sampai mananya berlaku perebutan-perebutan, ya, nak duduk dalam raudah tu. Lupa, ya, akhlak yang ditunjukkan oleh baginda Nabi. Jadi perkara yang besar yang nak didapatkan di Madinah itu ialah nak dapatkan kembali kecintaan pada baginda Rasulullah SAW. Nak membalas cinta Nabi. Keprihatinan. Begitu Nabi sangat prihatin akan derita kita. Ya. Kita datang itu nak tunjukkan, ya Rasulullah, kami datang ya Rasulullah untuk nak baiki kembali. Mohon dapat syafaat Nabi. Supaya jiwa kita kembali bertaut dengan Allah. Supaya gembira baginda Nabi bila tahu umatnya dapat kembali berhubung dengan Allah. Gembira baginda Nabi bila umatnya datang itu sejahtera kehidupannya, rohaninya, kolbunya, akalnya, kehidupan jasad, dan amanah Nabi untuk membawa kepada kehidupan masyarakat yang terjaga, ya, dengan Islam. Kembali hidup dengan Islam, dengan peradaban Islam. Ada amanah Nabi di situ. Ini yang patut didapatkan di Madinah. Maksudnya wawasan Nabi, hajat Nabi yang Nabi susun, Nabi bina di Madinah. Itu untuk diteladankan. Maka pergi Madinah, bagaimana Nabi membina, mengasuh para sahabat nak hidup menepati kehendak Allah, hidup berinteraksi, berhubung dengan sesama manusia, ya, menepati kehendak Allah. Itu Nabi bina, Nabi tazkiyah pula, menyucikan kolbu. Bukan hanya menyedarkan hubungan rohani dengan Allah. Daripada sedar itu, Nabi tazkiyah, bina pula kolbu sahabat dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Supaya di situ maknanya disucikan daripada sifat mazmumah. Angkuh, sombong, dengki, dendam, ya, tamak, khianat, cinta dunia. Ini semua penyakit-penyakit yang menyebabkan kita tersesat daripada tujuan hidup sebenar. Bukan penyakit jantung, bukan diabetes yang merosakkan hidup manusia. Bukan. Yang merosakkan, yang menyebabkan manusia perang, pecah belah adik-beradik, keluarga, masyarakat. Bukan sebab kencing manis, bukan sebab darah tinggi. Tapi sebab ini penyakit mazmumah dalam kolbi, dalam hati. Yang tak nampak tu. Ini tak nampak ni. Ini yang nak dibersihkan, nak disucikan. Ini proses, itu bukan disyarahkan. Ya, di Madinah bukan disyarahkan tentang itu. Tapi dia hidup dengan Nabi. Sahabat-sahabat hidup dengan Nabi, perkara itu dalam pergaulan, dalam kehidupan dengan Nabi itu disucikan, ya, dalam pergaulan secara praktikal. Itu kita boleh tengok dalam kisah-kisah para sahabat.
di Madinah. Dan bila kita pergi Madinah, ini perkara ini perlu dihayati. Oh, mana ada kisah ini, ya. Kisah mananya macam mana kasih sayang antara sahabat, saling bertolong bantu. Kenapa boleh berlaku begitu? Kenapa sanggup melebihkan kalangan sahabat? Kalau orang yang ada sifat dengki, sifat angkuh, dia tidak akan berlaku begitu. Dia tak akan mudah untuk jalankan. Ya. Kenapa mereka boleh kasih sayang sampai begitu hebat sekali? Kerana sudah disucikan daripada sifat-sifat mazmumah tu, sifat-sifat yang tercela itu disucikan. Dan bila disucikan, itu baginda Nabi mudah membina, ya, sistem sistem yang baik, sistem ekonomi. Bagaimana mereka dapat berniaga dalam keadaan saling menguntungkan, ya, bukan saling dengki, ya. Sehingga mereka yang datang ke Madinah itu terasa begitu indah kehidupan, ya, keadilan dalam perniagaan, dalam kehidupan masyarakat. Dan bagaimana kehebatan baginda Nabi SAW dapat mendamaikan, ya. Walaupun kita kata, adakah semua orang di Madinah itu disucikan qalbinya? Kan ada Yahudi yang belum Islam. Ya. Ya. Betul, tidak semua. Tetapi sebahagian besar sahabat yang sudah menjalani proses penyucian kolbu itu menyebabkan terbentuk suasana, ya, suasana yang mempengaruhi, ya, keseluruhan Madinah itu. Maknanya kita di Malaysia ni lah contohnya. Ya. Tak mesti kita kena baiki 30 juta orang dulu baru berubah keadaan. Ya. Tidak. Itu yang kita harapkan. Kalau 30,000 jemaah haji ni betul-betul jalani modul Mekah dan Madinah ini dengan baik, mereka sudah boleh memberi kesan besar kepada masyarakat di Malaysia. Ya. Di Madinah tak semuanya Islam. Ya, ada Yahudi yang belum Islam, Aus Khazraj. Ya. Tapi kerana nur, cahaya, gelombang, frekuensi yang baik, aura positif di kalangan para sahabat yang diasuh oleh baginda Nabi ini mempengaruhi, ya, suasana, merubah suasana kehidupan di Madinah itu. Sehingga Aus dan Khazraj yang bermusuh selama 120 tahun boleh didamaikan oleh baginda Nabi. Ada mereka yang tak disucikan melalui proses tazkiyah, tapi kerana sebahagian besar sahabat yang sudah mempengaruhi suasana, dan di situ baginda Nabi boleh membentuk sistem kawalan, ada piagam, ya, misalnya piagam Madinah, yang menyebabkan mereka patuh. Mana mereka yang engkar, yang itu akan disingkirkan. Jadi mereka ni misalnya kaum Yahudi yang belum Islam, mereka dikawal oleh sistem undang-undang yang baik yang sudah dipedomankan oleh baginda Nabi di Madinah. Itu perkara yang perlu dihayati oleh jemaah-jemaah. Mana tengok, kena pergi tempat-tempat, kita menjejaki bekas-bekas jejak kaki baginda Nabi. Ya. Kita menghayati pula peristiwa-peristiwa, pedoman-pedoman yang dilalui oleh para sahabat bersama dengan baginda Nabi di sana. Itu yang nak diserap, ya, dihimpunkan untuk menjadi pengalaman, bina diri untuk kembali bina kepada keluarga dan masyarakat di Malaysia. Masya Allah, Ki, ya. Maksudnya kalau benar-benar jemaah haji kita ni menguasai penghayatan di kota Mekah tadi dan nilai di kota Madinah tadi, sebenarnya ianya boleh menyumbang sesuatu kepada realiti dunia hari ini. Kita lihat Islam pada hari ini khususnya di Baitul Maqdis. Kita lihat umat Islam masih lagi tak ada kekuatan lagi. So orang kata kita bangkit membuat sesuatu. Jadi kalau melalui kefahaman modul kota Mekah, kota Madinah, dan Aki boleh beri sedikit pencerahan lah berkaitan kota Baitul Maqdis ni kepada jemaah haji, macam mana nak bangkitkan tu. Jadi kita melihat
kota Mekah, kota Madinah ini dia membina kekuatan asas. Ya. Kekuatan asas rohani, kekuatan asas kepada kolbi yang merupakan fakulti atau kita kata unsur utama pada insan itu yang tidak ada pada makhluk lain, haiwan tidak. Ini unsur utama keistimewaan insan itu ialah rohaninya, kolbinya. Jadi perkara ini dibina di kota Mekah, di kota Madinah, dan daripada dua ini menjadi asas pembentukan sistem hidup kemanusiaan yang indah seperti mana yang telah baginda Nabi bina di Madinah. Tapi tidak terhenti di situ. Ya. Kerana itu baginda Nabi SAW sudah menanamkan wawasan untuk membuka Baitul Maqdis. Semasa hayat baginda sudah mengaturkan beberapa siri supaya dapat membuka kota Baitul Maqdis. Ya. Itu juga dalam riwayat-riwayat dalam Quran, dalam nas, hadis dan sebagainya. Memang jelas di situ petunjuk-petunjuk untuk kita menuju Baitul Maqdis. Sebab itulah lanjutan daripada itu zaman Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar ya radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ya juga mengusahakan perkara itu. Seolah mananya ada amanah warisan daripada baginda Nabi untuk disempurnakan. Dan alhamdulillah maknanya perkara itu disempurnakan pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab berjaya membuka kota Baitul Maqdis. Dan bila dibuka saja kota Baitul Maqdis di zaman Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, maka berkembanglah Islam ke hampir seluruh pelosok dunia. Itu kita lihat. Maksudnya Mekah Madinah ini merupakan teras utama untuk pengembangan dakwah dan pembangunan peradaban yang menurut wahyu, mengikut pedoman wahyu, yang mengikut kehendak Allah. Ya. Bagaimana menepati kehendak Allah bukan hanya pada diri kita, pada keluarga kita, pada masyarakat kita, tetapi pada seluruh umat, seluruh Bani Adam, itu tapak mulanya itu ialah di Baitul Maqdis. Nak bangunkan peradaban, mesti berasaskan tauhid yang benar, mesti berasaskan kemurnian jiwa, hati, ya, berasaskan syariat Nabi, berasaskan pedoman wahyu, itu dibina di kota Baitul Maqdis. Dan kota Baitul Maqdis itu, seperti banyak dalam riwayat, itu merupakan amanah kepada orang mukmin. Jadi, di sinilah maknanya bila mana jemaah haji umrah mereka yang telah pergi ke Mekah Madinah menjalani modul ini perlu juga sedar tentang amanah daripada baginda Nabi SAW untuk disempurnakan, iaitulah Baitul Maqdis. Ya, apalagi ternyata pada hari ini kita melihat ya, pihak kufar begitu rakus sekali untuk menguasai Baitul Maqdis, ya, dan mereka ingin menjadikan itu sebagai pusat kemungkaran dunia, sehingga konflik dunia ini itu tercetus daripada situ. Maka mereka yang telah mananya menjalani modul khusus, tarbiyah khusus daripada Allah dalam jemaah haji, ya, dalam ibadah haji, pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, kalau tidak memikirkan, ya, tidak ambil peduli tentang Baitul Maqdis, seolah mananya kita tidak memikirkan tentang bagaimana untuk mencegah kemungkaran. Apa segala kemungkaran itu. Mana kita seolah mengabaikan amanah daripada baginda Nabi. Maknanya seolah tidak membawa natijah, kesan yang benar daripada Mekah dan Madinah itu. Jadi, maknanya kita melihat kepentingan tetamu-tetamu Allah yang telah mengikuti, yang akan mengikuti, ya, modul khusus di Mekah, di Madinah itu, ya, modul dua kota suci ini, dia akan mendorong kepada mengambil kembali, membebaskan kembali, membuka kembali Baitul Maqdis.
Dan persiapan itu apa dia? Persiapan untuk membuka itu. Maka di situlah kena melihat bakal-bakal tetamu Allah ini, ataupun mereka yang dah pernah pergi dah pun, kena muhasabah kembali. Ya. Mereka yang dah pergi haji, umrah ni, kena muhasabah kembali. Ya. Apakah mereka benar-benar membuat persediaan untuk Baitul Maqdis itu? Persediaan dari segi pemikiran. Ya. Apakah ada usaha untuk menyucikan akal daripada penyelewengan yang dibuat oleh kuncu iblis syaitan, iaitu Dajjal, yang menyebarkan ideologi-ideologi yang merosakkan pemikiran masyarakat dunia hari ini dengan sekularismenya, ya, komunisme, kapitalisme, feminisme, macam-macam maknanya isma-isma, ideologi pemikiran-pemikiran yang merosakkan. Yang sebenarnya peperangan itu lebih dahsyat daripada peperangan di Iran, di US Israel ini. Peperangan yang di sebalik peperangan yang zahir ini, itu peperangan yang telah lama berjalan, hingga maknanya menguasai pemikiran masyarakat dunia. Timbul persepsi-persepsi yang negatif terhadap Islam, timbul persepsi negatif terhadap baginda Nabi, terhadap sunnah Nabi, terhadap ajaran Islam, terhadap Quran. Ya. Jadi ini merupakan serangan-serangan yang diatur oleh Dajjal dan kuncu-kuncunya yang berpaksi di mengambil mereka menjarah Baitul Maqdis itu. Jadi para tetamu Allah bakal jemaah haji dan umrah. Izin kita minum air Boleh sekejap. Abah, silakan. Kalaupun kita tidak dapat, macam sekarang ni kita nak pergi sana tak dapat lah. Tapi apa persediaan? Ini kita sebut persediaan untuk tetamu Allah, bakal jemaah ataupun yang telah pergi. Iaitu untuk membebaskan pemikiran kita daripada dikuasai oleh kufar, ya, Dajjal, syaitan, iblis yang telah menguasai Baitul Maqdis itu. Kita bebaskan pemikiran kita daripada dikuasai oleh penjajah-penjajah ini. Apa dia pemikiran? Pemikiran yang masih lagi kita mengikut pemikiran yang bercanggah dengan wahyu. Quran menyatakan akhirat itu lebih, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu yang kekal. Ya. Ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zinah. Dunia itu permainan, perhiasan, tipu daya. Tapi kita di situlah kita berlumba mengejarnya. Ya. Kerana iblis, syaitan dah jadi menampakkan begitu. Jadi kalau kita balik haji pun maknanya masih berlumba kejar dunia juga. Macam orang yang tak pernah pergi Mekah, tak pernah pergi Madinah. Ya. Maknanya kita masih dijajah pemikiran kita. Maksudnya kita masih belum kenal musuh Belum kita kenal tadi, ya? musuh, belum memikirkan tentang Baitul Maqdis. Sebab tu Baitul Maqdis kena masuk dalam kepala kita. Bukan sekadar kita nampak kubah itu saja. Ya. Ya, nampak kubah tu terus kita ingat, aku kena berjaga-jaga daripada serangan pemikiran yang didoktrinkan, yang disebarkan oleh Dajjal. Dia angkat tokoh-tokoh yang hebat dunia, tokoh jutawan, bilioner, milioner, tokoh sukan, tokoh hiburan, ya. Orang-orang ini yang ditunjukkan sebagai model-model orang-orang yang berjaya, orang yang hebat. Sehingga kita masih menerima begitu. Kalau kita masih menilai begitu, maknanya kita masih terikut dengan pemikiran yang sesat. Sedangkan Quran sebut apa dia? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu yang paling bertakwa. Penilaian Allah adalah takwa. Penilaian iblis, syaitan, Dajjal yang menguasai Baitul Maqdis ini ialah keduniaan, kebendaan, kedudukan.
Maknanya kalau jemaah haji, bakal jemaah ke atau yang dah balik ke, ya, masih berpikiran begitu, kita masih maknanya membiarkan Baitul Maqdis itu dijajah. Ya. Kita tak akan dapat nak membebaskan. Bebaskan dulu mana penjajahan, ya, dalam pemikiran kita itu. Kerana Kita itu tak perlu fikir untuk fizikal lagi, Aki, ya. bukan fizikal lagi. Belum lagi ke situ. Belum lagi ke situ. Jadi kita mengingatkan kepada para jemaah haji, umrah yang akan pergi atau yang dah pergi, muhasabah kembali. Maknanya kalau aku masih berfikiran demikian, apa maknanya aku dah pergi buat haji, umrah? Ya. Kalau aku masih tak fikir tentang Baitul Maqdis, aku masih biarkan pemikiran aku dikuasai, ya, dengan corak pemikiran itu. Maksudnya kita masih dijajah pemikiran kita oleh Dajjal. Lepas tu Dajjal dia berperanan untuk merosakkan pemikiran. Dia menonjolkan tadi, model-model tadi. Ya. Syaitan daripada golongan jin dan manusia, dia menyerang Kolbi. Itu sebab tu kita penting ambil model Madinah itu. Ya. Adapun iblis, dia menyerang rohani. Nak sesatkan rohani kita supaya tidak musyahadah, tidak rasa hubungan, ya, dekat dengan Allah itu. Ini perkara yang kita sangat mengharapkanlah, ya, pada para tetamu Allah, bakal tetamu Allah ataupun yang pernah menjadi tetamu Allah. Masya Allah, Aki, ya. Lebih kurang dah 1.5 jam kita bersiaran, ya. Dan begitu banyak sekali input-input yang diberikan oleh Aki. Dan terjawablah, Aki, dari persoalan mula-mula tadi tu. Kita kata kita hampir 30,000 jemaah haji kita pergi setiap tahun. Tapi balik tu kita tak nampak signifikan perubahan tu, kan. Tapi rupa-rupanya bila Aki kongsikan modul tadi, Kota Mekah, Kota Madinah, dan akhir sekali membawa kepada pemikiran fikirkan tentang Kota Baitul Maqdis, barulah kita nampak usaha-usaha itu perlu kepada proses. Bila kita betul-betul menghayati di Kota Makkah, Kota Madinah dan menatijahkan kepada pemikiran yang berasaskan wahyu, itu insya-Allah memang formula yang sangat baik, Aki, untuk kita menyumbang ke arah kebangkitan peradaban kita, insya-Allah. Ya, jadi Aki, untuk kali terakhir lah, Aki, kalau ada pesanan yang Aki boleh sampaikan, Aki. Satu peringatan lah yang baik untuk Aki dan juga mereka yang sama ada yang pernah menjadi tetamu Allah, ataupun yang akan menjadi tetamu Allah dua kota suci Mekah dan Madinah. Sabit dalam satu hadis yang bermaksud orang yang mengerjakan haji itu adalah duta-duta Allah. Duta, ambassador. Besar tu, Aki, tanggungjawab tu. Mana anda adalah duta Allah bagi wilayah itu. Maknanya 30,000 setahun jemaah haji itu, anda adalah duta Allah bagi wilayah Malaysia ini. Bukan duta untuk diri sendiri. Bukan hanya pergi untuk fikir diri sendiri, keluarga sendiri. Bukan. Ya. Apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan disebut di situ dengan istilah duta. Bukan yang mananya orang biasa. Duta, kalau tugas duta ni apa dia? Kita faham tugas duta ni. Ya, tugas duta dihantar ke satu negara. Duta Malaysia ke Arab Saudi misalnya. Tugas duta tu dia bukan pergi goyang kaki di sana. Ya. Tugas duta tu dia pergi, dia buat analisa, dia buat penghayatan, dia banyak perkara yang dipikirkan. Ya. Dan dia macam mana untuk dia memberi kesan baik kepada dua negara itu. Ya. Tugas duta ini besar. Maknanya bukan kaleng-kaleng. Ya. Sebab tu maknanya sebenarnya tugas kerja haji ni kerja orang muda sebenarnya. Ya. Tapi jemaah haji kita kebanyakan dah
warga emas dah ramai. Tak apalah, warga emas pun biarlah masih bernilai emas. Ya, betul. Ya. Itu yang mahal. Nilai emas dia maksudnya. Hmm. Jadi sebagai duta, mereka bukan hanya pergi untuk diri, pergi untuk membina diri supaya dapat membawa manfaat. Ya, manfaat yang besar untuk keluarga, masyarakat di tanah air ini. Ya, dan juga untuk umat manusia. Ya. Jadi, di situlah maknanya kita melihat penting untuk menjalani pemahaman tentang kota suci Mekah, kota suci Madinah, kota suci Baitul Maqdis ini perlu dihadam oleh bakal-bakal tetamu Allah supaya mereka nampak hala tuju sebenar, maksud, tujuan yang nak dijalani dalam ibadah haji itu. Jadi mereka menggalas satu tugas. Bukan kata pergi tu semata-mata untuk sah haji sendiri, tidak. Di situ ya, menggalas satu tugas, mereka menjaga hubungan dengan Allah sekurang-kurangnya dalam doa mereka, baik di Arafah, di mana-mana tempat, sewaktu tawaf, sa'i, ya. Di situ ada ingatan, ada doa, ya, untuk umat, untuk perubahan kepada warga Malaysia, untuk perubahan kepada umat baginda Nabi, untuk pembebasan Baitul Maqdis, untuk pembukaan kembali Baitul Maqdis, untuk kesatuan umat, ya, baik di Nusantara, di timur ini, untuk Allah Ta'ala tolong runtuhkan kekufuran. Ya. Ini kena ada dalam doa-doa mereka. Ya. Kalaupun tak mampu nak buat yang lain, ya, kurang-kurangnya dalam doa-doa mereka di waktu wukuf, ini disematkan. Ya. Barulah maknanya di situ insya-Allah mereka sekurang-kurangnya ada tugas, ya, ada peranan dalam membangunkan kembali, ya, masyarakat dan membina kembali peradaban Islam, insya-Allah. Ya, begitulah. Alhamdulillah, begitu banyak sekali perkongsian daripada Tuan Haji Razali. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Aki atas kesudian berkongsi pada hari ini, dan insya-Allah kita akan jumpa lagi lah pada sesi akan datang, dan kami daripada pihak media ICF memohon maaf atas kalau ada salah bicara dan sebagainya, dan kita akan jumpa lagi pada sesi akan datang insya-Allah. Sekadar itu daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih.